Okay, maafkan cikgu. Cikgu lupa tekan recording. Okay. So, projek ini bermula daripada tahun lepas sehingga Februari 2026. So, dia di bawah ada satu pendiri, satu company nama dia Sekolah. So dia memang aktif dalam apa tu nama dia, Canva dalam pendidikan. Jadi beberapa orang pensyarah telah join grup ini untuk belajar dan juga menghasilkan projek menggunakan Canva. So salah satu projek ini yang cikgu tunjukkan untuk kamu semua lah. Ini projek cikgu dengan cikgu untuk kursus PAKW 1022. Ada yang ambil kursus ni kan? Ada. So di sini kalau kita tengok cikgu menggunakan website, Canva website untuk buat ni. So dia ada pilihan, satu untuk laporan, satu lagi untuk work. So saya tunjukkan dulu laporan dia. So ini adalah tajuk laporan ini di mana saya menggunakan Canva untuk menghasilkan aktiviti untuk kursus PAKW 1022 Asas Keusahawanan. Ini pelajar-pelajar dia lah ni. Mana tahu kamu kenal kan? Okay. So objektif dia untuk menganalisis persekitaran luaran, guna SWOT, menilai jenis entiti perniagaan, menghurai fasa. Semua objektif ini adalah objektif pembelajaran yang apa tu? Yang apa ni? Tuan Nur Syuhada kenapa? Golek-golek kamu di sana. Okay. Seterusnya, ini adalah reka bentuk projek. Kemudian kita ada pelaksanaan mengikut fasa. So dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, 4 dan okay. So bagaimana Canva ini diintegrasikan dalam kursus ini adalah Canva digunakan untuk menghasilkan idea sebab ini khusus keusahawanan. Jadi sometimes kita ada idea untuk menghasilkan produk walaupun idea itu kita tidak dapat buat secara langsung, tetapi kita boleh jana idea itu menggunakan Gemini dengan Canva. So dari Gemini dia buat perancangan apa yang mau dibuat, selepas tu baru ditransfer ke Canva untuk menghasilkan dia punya image. Okay. Seterusnya, ini hasil pembelajaran dan impak. You all pelajar-pelajar ni banyak menggunakan AI lah untuk menghasilkan laporan, menghasilkan image untuk produk tersebut. So masa pelajar-pelajar keusahawan ni dia ada satu aktiviti di mana mereka berniaga daripada perancangan terus kepada pelaksanaan. Ada berniaga lah, jual-jual lah apa yang mereka mahu apa semua tu kan. Kemudian secara keseluruhannya projek pembentangan baik khusus PAKW Asas Keusahawanan ni memberi peluang kepada pelajar untuk menghasilkan kandungan daripada HPK 2 dalam konteks perniagaan semasa. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar-pelajar ni, kamu-kamu lebih pelajar-pelajar ni dia bermula daripada perancangan. Perancangan dari perancangan itu dia bukan buat secara individu, dia secara berkumpulan, berkolaborasi dengan rakan-rakan. Lepas tu barulah dia dijelmakan dalam keusahawanan. Maknanya dulu bercita-cita membuat contoh ada kumpulan dia buat lukisan apa semua. Lepas tu nanti dalam fasa perniagaan ni you all semua boleh berniaga mengikut apa yang kamu hasrat, apa yang mereka hasrat. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang dilaksanakan menggunakan Canva dan juga pelajar-pelajar ini mengambil kursus daripada Canva, maknanya diorang buat marketing menggunakan Canva. Jadi di samping belajar, mereka juga boleh dapat pensijilan daripada Canva itu sendiri. Okay, macam tadi tu video-video tu pun dihasilkan menggunakan Canva. Dan last sekali adalah showcase KPTP daripada kumpulan PAKW 1022 Keusahawanan. Okay,
Ya kalau saya tidak silap dia punya apa yang menang tu dia punya one of the ahli jadi pemenang untuk individu punya pemenangan. So ini pula workbook So ini dia punya workbook. So ini pensyarah-pensyarah yang mengajar. So bila dapat ni pelajar akan mulakan pembelajaran. Mulakan pembelajaran. So workbook ini digunakan untuk merancang dari perancangan pertama sehinggalah penyelesaian. Sebab dia ikut langkah demi langkah sampai 6 langkah. So langkah pertama adalah memahami masalah. Lepas tu kenal pasti isu pembelajaran. Kemudian pembelajaran kendiri pengajaran akan sebaya di mana bukan setakat kita pelajar-pelajar ini belajar sendiri, mereka juga mengajar kawan-kawan mereka. Lepas tu kita ada sintesis penyelesaian, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, pitching penyelesaian, diorang bentangkan macam mana penyelesaian itu berlaku. Kemudian akhir sekali langkah ke-6 penilaian dengan refleksi. So ini macam modul lah. So bila dia sudah siap tu dia menyatakan masalah mengikut kumpulan. Lepas tu langkah kedua ini secara berkolaborasi. Maknanya dia kena jawab apa yang kami tahu tentang perniagaan ini. Lepas tu apa konsep yang perlu kami ulang kaji. Kena tahu dulu pasal perniagaan itu, lepas tu apa yang kamu perlu belajar, lepas tu apa yang perlu kami cari untuk membuat keputusan. Seterusnya ini adalah beberapa aktiviti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang mengambil kursus ini. Contohnya bila dia tekan peta peluang, so dia akan jawab ni lah. You all pernah kan ni buat aktiviti pensyarah guna Canva, dia share, kamu isi jawapan di dalam dia. Biasa guna kan? Imani mau jawab? Biasa. Okay. So seterusnya nanti you all boleh klik klik semua ni boleh tengok. Okay. Ini ada kumpulan hilang sudah. Seterusnya aktiviti secara berkolaborasi. Seterusnya ini adalah mensintesis penyelesaian. Just follow je dia punya cara-cara ini. Lepas tu ke langkah 5, pitching penyelesaian. Ini dia punya arahan. Lepas tu nanti belajar buat dalam bentuk video. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami. Ini contoh. Lepas tu ke langkah ke-6. Langkah ke-6 macam biasalah macam yang kamu buat EES apa semua tu kan, exercise survey apa semua. Yang ni pun sama juga, kena tengok buat penilaian kendiri. Adakah anda berjaya menyelesaikan masalah yang bermula dari langkah pertama itu. Lepas tu barulah ada refleksi ini. So selesailah satu projek, kira macam tugasan tu. Macam biasa kan kamu punya tugasan biasa ada 3 kan, ujian, persembahan, lepas kita ada penghasilan. Jadi bila menggunakan Canva ni dia jadi satu projek yang besar bermula daripada ujian. So kiranya macam kamu ada dia bagi satu kira masalah. So masalah pertama tu kamu jawab menggunakan ujian. Lepas tu masalah yang seterusnya kamu jawab dengan menggunakan persembahan, dan seterusnya barulah kamu selesaikan menggunakan mungkin penghasilan projek. Jadi kita macam saya sendiri sebagai pensyarah, kalau boleh saya mau tugasan saya macam tu, bermula daripada satu masalah yang besar, kamu selesaikan mengikut mengikut HPK 1, HPK 2 dan HPK. Ada apa-apa soalan dengan projek ini yang kamu rasa curious? Sorry. Saya ulang semula, tertutup pula mikrofon. Okey. Bukan setakat kamu akan mendengar tips penghasilan produk Canva dan Gemini dengan ahli. Perasan link yang cikgu share tu, dia ada satu Google Drive kan. So Google Drive tu nanti kamu akan upload kamu punya bahan yang kamu hasilkan menggunakan Canva. Secara individu, bukan berkumpulan. Sebab kalau berkumpulan nanti ada geng-geng yang tidur. So untuk hari ini
untuk hari ini kita akan menghasilkan satu video. Oleh kerana hujung bulan ni kita ada hari kemerdekaan kan. So kita buat video yang ringkas dengan bertemakan hari kemerdekaan tersebut, dan kemudian kita akan hantar tugasan itu, hantar video tersebut ke link dia sebagai menunjukkan yang kamu sudah menyelesaikan aktiviti bengkel hari ini. Okey, angkat tangan siapa yang tidak pernah buat video menggunakan Canva. Ada? Ya ke Alia? Siapa lagi? Tak pernah buat video guna Gemini? Siapa yang tak pernah buat video guna Gemini? Isha tak pernah? Ya ke? Mustahil kamu deh. Asia pun tak pernah. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau kita guna ucap cikgu tunjuk. Sambil-sambil tu you all boleh buka sama-sama. Cikgu tunjuk ni lah. Cuba kamu buka Gemini, lepas tu kamu login guna kamu punya delima. Kalau macam cikgu punya ni kan, perasan ke di bawah ni ada edu. Perasan kan? Cuba masing-masing masuk. Semua ada ke perkataan edu ni? Masuk ke Gemini masing-masing. Okey. Semua sudah dapat? Dia perlu ada edu edu. Kalau tidak pakai rugi. Government sudah pakai edu tu. Okay. So hari ni kita akan pakai Gemini. Lepas tu digabungkan dengan Canva. Untuk Canva, saya mau cek dulu semua. Betul ke tidak kamu masuk benda yang sama ni. Okay. Kalau kamu masuk Canva, pastikan kamu masuk yang begini ya. Ni yang Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Dia punya tajuk dah, selamat datang ke Canva IPG Kampus Ken. Okay. Kalau yang ada tanda crown semua tu, you all jangan takut tidak mau tekan. Tekan saja, itu maknanya crown tu, yang kalau warna kelabu lah. Crown tu maksud dia, kamu layak pakai tu. Kamu punya account layak pakai fungsi tersebut. Okay, boleh ya? Kena berdua, kena ready dengan dua barang ni, dua aplikasi ni sebab sekejap lagi Dr. Nuraihan akan share bagaimana menghasilkan video menggunakan aplikasi. Semua sudah ready? Ready ya? So, Dr. Nuraihan ada? Ada TS, saya dah ready. Okey, bagus. Okey, seterusnya saya akan share kepada Dr. Nuraihan. Selepas Dr. Nuraihan, kita ada Cikgu Joy. Okey? Okey, saya serahkan kepada Dr. Nuraihan. Okey, sekejap bagi masa 2 minit sekejap. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Okey, saya mulakan untuk hari ini kita akan share cara menghasilkan video AI dan saya terus direct, kita akan menggunakan Gemini AI sepenuhnya untuk menghasilkan video berdurasi lebih kurang 30 saat menggunakan Gemini sepenuhnya. Okay. Jadi sebelum kita nak menggunakan Gemini untuk menghasilkan video, cikgu terangkan sedikit lah ya tentang kebaikan kita dalam menggunakan Gemini ataupun kelebihan dalam kita menggunakan Gemini untuk membuat AI. Cikgu tahu antara kamu semua ramai yang dah memang pakar pun buat video sebenarnya, tapi ini adalah sedikit pendedahan bagi yang tak pernah guna Gemini untuk nak buat video. Okay. So kenapa kita nak guna Gemini AI? Okay. Satu sebabnya adalah untuk version EDU dia adalah percuma kepada semua pelajar dan bagi cikgu dia punya video agak menarik dan cantik sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan beberapa. Sebenarnya pakai ChatGPT pun boleh, pakai mana-mana AI pun boleh, tapi hari ini kita fokus kepada menggunakan produk Google iaitu Gemini. Okay, so ini adalah kelebihan utama kita gunakan Gemini, iaitu first, dia sangat pantas, kita boleh prompt dalam beberapa saat saja daripada kita buat video dalam yang menggunakan masa yang lebih panjang. Dan dia boleh menjana bukan sekadar video sahaja, dia boleh faham konteks yang kita nak, boleh jana teks, image serta deskripsi video secara serentak dalam satu platform sahaja, tak perlu kita pindah-pindahkan. Dan yang paling bagusnya adalah kita nak hubungkan dengan Google Workspace yang ada untuk kegunaan pengajaran. Jadi hari ini para pelajar boleh belajar secara asas dulu, kemudian nanti boleh explore lebih mendalam dalam subjek masing-masing, ataupun nanti bila dah pergi praktikum ke
boleh aplikasikan benda ini dan kalau posting pun dah boleh aplikasi. Mana tahu masa tu Gemini dah boleh generate video yang lebih panjang. Okay. So untuk hari ini kita akan buat 3 step utama. Okay, kalau sempat kita akan pergi penyuntingan. Kalau tak sempat, yang ini kamu boleh buat sendiri sebab ini cuma gabungkan sahaja. So kita akan menggunakan Gemini 100% di mana dari segi idea dan skrip pun kita akan mintakan Gemini kita bagi prompt dan Gemini yang akan keluarkan idea dan skrip. Kemudian kalau kita setuju ataupun kita nak buat pengubahsuaian, kita buat masa step yang pertama iaitu idea dan skrip. Kemudian barulah kita buat storyboard yang mana satu babak 1, yang mana babak 2, yang mana babak 3. Ini juga akan dibantu oleh Gemini. Sekiranya kita tak setuju, kita prompt lagi sehingga kita dapat babak yang kita nak. Okey, untuk pagi ni kita akan buat bagi tema merdeka. Okay, jadi semua orang akan buat video yang sama dengan tema merdeka. Kemudian kita akan tengok pula muzik dan suara latar. Ini juga ada pilihan yang Gemini akan bagi, sama ada kamu nak guna suara latar daripada Gemini sendiri atau kamu nak guna suara kamu sebagai suara latar. Boleh juga. Dan akhirnya video-video yang dihasilkan mengikut storyboard tadi kita akan sunting dan gabungkan. Untuk sunting dan gabungkan ini kamu boleh gabung di CapCut ataupun di Canva. Okay, yang ini tak ada masalah. Tapi cikgu nak fokuskan di step pertama, kedua dan ketiga dengan cara yang mudah, cepat dan pantas. Okay. So first adalah kita gunakan Gemini untuk draft script. Okay, nanti ini cikgu akan tunjukkan satu persatu. Yang kedua tadi kita buat storyboard. Apa timing dia ataupun apa perkataan yang sesuai. Kemudian kita nak masukkan suara ataupun kita nak masukkan muzik latar atau kita nak minta Gemini buat kedua-duanya pun boleh. Dan yang paling penting visual yang kita hasilkan ini akan nampak lebih menarik, lebih difahami, nampak berkualiti tinggi dan interaktif. Okay. So ini antara version lah kalau kita buat tradisional dengan Gemini AI. Okay. Jadi dia lebih kurang dalam video yang dapat dihasilkan. Yang cikgu try tadi sebenarnya Gemini ada limitasi. Dalam satu babak dia boleh buat dalam 10 saat saja. Tapi hari ni tugasan kamu kena buat video yang berdurasi 30 saat. Jadi maksudnya cikgu nak ada 3 babak. Okay, dan setiap 3 babak tu ada 10 saat, 10 saat, 10 saat. Okay, jadi kamu kena prompt 3 kali untuk 3 babak. Okay, kita akan cuba nanti buat satu persatu secara hands on. Okay, so sebagai bakal guru di IPG, pastikan untuk yang tema kemerdekaan ataupun apa-apa subjek, konten kamu tidak menyentuh sensitiviti kaum atau agama dan kamu kena faham dia AI ni adalah satu alat sahaja. Kamu kena semak dulu fakta sebelum kamu nak buat video. Kalau dia melibatkan fakta, sejarah, benda-benda yang berkait dengan isu-isu sensitiviti, kepercayaan agama dan sebagainya, kamu kena semak dulu. Jangan percaya 100% kepada AI. Jadi masa kamu nak prompt, masa kamu nak jana video, pastikan sebelum kamu post. Jangan ambil bulat-bulat. Okay? So kalau nak ada emosi, masukkan emosi dalam prompt tu supaya nampak impact dia lebih mendalam. Dan jadikanlah yang paling penting perkongsian hari ini kita nak kamu aplikasikan cara nak buat video AI ni sebagai BBM kamu yang inovatif. Okay, so mari kita buat video kita hari ini. Okay, first adalah kamu dah buka Gemini kamu kan? Okay, Gemini kamu, new chat. Semua dah dapat buka Gemini? Kita buat sama-sama? Boleh? Harapnya semua walaupun yang ada yang berkongsi device, pastikan walaupun kamu berkongsi device, ada device lain untuk kamu buat video. Sayang kalau kamu tak buat. Dan lagi satu adalah video ni kamu kena hantar. Okay, akan ada Google Drive nanti diedarkan yang kamu kena submit. Jadi kalau kamu tak buat, tak submit, kita anggap kamu tak hadir lah pada hari ni. Simple je. Bukan kamu yang buat ni, semua AI yang buat. Kamu tinggal semak sahaja. Okay. So first kali untuk nak menghasilkan video AI, kita kena prompt lah. Okay. Prompt pertama adalah kita nak hasilkan, saya dah kata tadi kita nak video 30 saat. Tapi Gemini ada limitasi, dia boleh buat video 10 saat sahaja. Jadi kita akan buat 3 babak. So kena prompt dekat sini, hasilkan, cadangkan pun saya nak hasilkan video kemerdekaan bertemakan jiwa merdeka. Ini terpulang kepada kamu jiwa merdeka
harapan negara. Cadangkan 3 babak yang sesuai bagi menghasilkan video berdurasi 30 saat. Target audience murid sekolah rendah. Okey, dapat prompt? Prompt ini dapat? Boleh kita teruskan? Doktor boleh share form tu Oh, boleh. Okey, letak di saya ruangan chat. Thank you. Boleh. Okey, pelajar boleh copy saja, kemudian kita buat sama-sama. Mungkin jawapan kita lebih kurang je ni sama. So Gemini akan bagi dah 10 saat babak pertama, 10 saat babak kedua dan 10 saat babak yang ketiga. Okey, dia dah cakap dia nak image apa dia akan bagi kat kamu. Murid sekolah rendah berpakaian pegang bendera. Lepas tu babak kedua, suasana dalam kelas, seorang murid tekun melukis. Kalau kamu dapat tak sama pun tak apa. Okey je. Okey. Lepas tu ada bunyi, voice over semua dah ada. Lengkap. Okey. So macam saya kata tadi, Gemini ada limitasi. Boleh je kamu nak prompt terus, hasilkan video ini. Boleh. Tapi dia tak jadi 30 saat. Dia jadi 10 saat saja sebab itu limitasi dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kena semak dulu. Macam saya kata tadi, AI ni tools. Kamu boleh je babak 1 terus buat video. Boleh. Tapi kita takut nanti dengan limitasi kita tak semak gambar apa dia nak buat, nanti ada bendera terbalik lah, ada gambar pelajar tiba-tiba negara lain lah kat dalam gambar tu. Jadi nasihat saya adalah kita prompt dulu gambar ni, kita semak dulu okey ke tak untuk kita gunakan dalam video kita. Okay, so ambil je video ni, ambil je ni gambar ni, okay, copy, pergi dekat sini, paste, tekan tambah dekat tepi ni dan tekan create image. Setakat ni dapat. Kalau terlampau laju bagi tahu, dapat tak? Okey, kalau saya suka tambah lagi satu prompt gaya fotorealis 8K supaya dia nampak lagi cantik gambar tu. Dapat? Kamu copy prompt yang dapat di kamu punya Gemini. Gambar pertama untuk kita semak dulu. So saya submit. Kita tengok gambar apa yang Gemini bagi. Setakat ni semua dapat generate image. Kalau dapat buat thumbs up sikit sebab memang suara kamu ni tak keluar ni. Okay. So saya dapat gambar ni. Mungkin kalau kita tengok macam tak logik lah kan, pakai baju skirt. Patutnya baju kurung. Macam ni. Kalau kamu nak ubah pun tak ada masalah. Okay, kamu ubahlah, kamu cakaplah nak, okay, dekat sini yang penting bila kita nak buat video, pastikan si gambar ini betul-betul tidak menyentuh sensitivity. Jangan ada bendera terbalik, ni nampak ni. Okay, jangan ada cerita pelik-pelik, jangan ada tiba-tiba pasal negara lain kan. Jadi kalau kata gambar tu tak sesuai, maka kamu boleh, kita boleh tukar prompt ni. Okay, seorang budak sekolah di Malaysia, kena jelas. Di Malaysia tersenyum sambil memegang jalur gemilang pada waktu pagi yang cerah. Saya fotorealis. Okay, kita cuba lagi satu. Saya tak happy gambar tu. So kita ubah lagi. Kita buat dia kan. So saya copy, masukkan dalam prompt kamu boleh gunakan. Okay, saya dapat macam ni dan saya rasa saya happy yang ni. Okay, kamu dapat macam ni ke? Ada dah dapat gambar yang kamu dah suka? Kalau saya suka yang ni. So kita dah settle babak pertama. Kita boleh terus prompt sebab voice over ni kita dah check dah. Saya rasa saya okey yang ni. So buat hasilkan, okey, menggunakan gambar ini, buat video babak 1 menggunakan VO. Cuba. Harap semua buat sama-sama ya. Kenapa pula buat besok pula ni? Internet kan ya. Kenapa ni ya? Dia kalau video ini namanya 4 apa kali. tu? 4 kali. 4 kali dalam sehari. 4 kali dalam sehari. Jadi saya boleh buka yang tadi punya boleh? Yang saya dah buat? Boleh. Okey. Ini yang saya buat tadi ya. Mana dia? Okey, ini yang saya buat tadi ya. Ini 10 saat yang pertama. Videonya jadi macam ni. TS nampak jelas ke? Sebab saya tak nampak kita punya paparan.
Jelas. Kalau berbeza, kita Okey, yang ini saya gunakan prompt 3 babak tapi hasilkan satu video, gabungkan. Jadi dia bagi 10 saat sahaja. Okey, jadi saya kata saya nak video 30 saat kan. Jadi saya pecahkan babak 1 10 saat. Fokus babak 1 sahaja. So ni babak 1 dengan voice over 10 saat. Real sangat dengan peluh-peluhnya tu Ya, lepas tu pergi kepada video 2. Tu saya kata buat setiap babak, cuma ada limitasi yang TS bagi tahu tadi 4 video sahaja. Jadi kamu pastikan prompt kamu tu betul-betul lah untuk hasilkan bila kamu dah setuju gambar. Macam saya generate gambar dulu satu-satu. Saya semak dulu. Ni saya nak gambar 1 untuk babak 1. Gambar 2, babak 2. Saya semak dulu. Jangan bagi dia buat. Kalau tak rugilah kita punya prompt sebab kita boleh 4 video je kan. Okay, kemudian yang ni gambar 3. Saya dah setuju, baru saya tengok pula dia punya nama voice over dia. Sesuai ke tak? Bila dah sesuai baru saya suruh buat video yang pertama. Okay, video yang kedua, babak 2. Okay, 10 saat. Okay, babak 2. Kemudian babak 3 tak boleh dah sebab saya dah buat yang keempat tadi, yang kemerdekaan tadi ni saya dah gabungkan tadi ni. First ni sepatutnya gambar ini. So ada limitasi dia. So kamu pun sama juga, betul-betul jaga kamu punya tempoh dan kemudian macam mana kamu nak gabung, macam biasa pakai CapCut atau Canva, gabungkan saja video 1, video 2, babak 2 dan video babak 3. Okay, jadi ada limitasi saya tak dapat video babak 3. Okay, tapi secara asasnya kamu nampak tak video tu lebih cepat, lebih nampak natural. Bila gambar yang kita pilih kita dah putuskan memang itulah gambar kita nak guna, voice over apa kita nak pakai, semuanya kita generate pakai AI Gemini sahaja. Lepas ni kamu cuma gabungkan sama ada guna Canva ataupun guna CapCut lah. Saya rasa setakat ni boleh faham ke tak perkongsian tadi atau ada soalan nak tanya? Gemini kami tak boleh buat video. Akaun apa ni? Personal Guna ke? akaun Delima, akaun Delima. Mesti pakai Delima, EDU punya. Akaun Delima IPG. Boleh. Dia berbeza dengan kalau kita pakai yang Pro. Pro memang dia ada satu fungsi di tepi tu memang dia letak situ video. Tapi kalau yang kita punya guna Delima ni, fungsi video tu memang tiada, tetapi you all still boleh minta dia buat dengan Tidak bagi arahan. Tidak perlu tekan option video. Cuma bagi arahan dia hasilkan video 10 saat bagi babak berapa. Bila kamu dah setuju gambar. Tapi ada limitasi, sebab tu saya kata mungkin ada cara lain lagi lah yang kita boleh buat adalah generate dulu gambar tu dekat ChatGPT mungkin kan TS, supaya kita kurangkan limitasi penggunaan. Jadi nanti gambar tu kamu masukkan dekat Gemini untuk minta dia buat voice over babak 1. Boleh juga macam tu. Supaya limitasi penggunaan Gemini sebab kamu ada limitasi penggunaan. Macam kami pensyarah, kami ada pakai Pro Unlimited. Tapi pun video kami boleh dapat buat 4 sahaja. Jadi kamu mungkin boleh gunalah. Jadi paling penting semua kamu dalam kelas hari ni perlu buat video tentang kemerdekaan. Adakah dalam kumpulan TS untuk kita limitasikan macam mana? Atau individu? Memandangkan dia ada limitasi, kita buat paling ramai pun is 3 orang kumpulan. Paling ramai pun 3 orang. Dia antara 2 hingga 3 orang. Jadi boleh kalau kamu boleh punya apa tu ada nama kamu lah. Kalau enggak nanti kami susah mau cek ada sudah hantar ke tidak. Jadi mungkin 3 orang tu 10 saat pertama orang pertama lah dia prompt babak pertama, 10 saat kedua adalah prompt babak kedua, 10 saat ketiga orang yang ketiga. Jadi limitasi kamu tu kamu boleh pecah-pecahkan. Yang penting yang masa kamu nak mula-mula tu kamu kena prompt dulu saya nak hasilkan video apa, hasil bagi babak, bagi gambar yang sesuai dengan latar belakang Malaysia dan voice over yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam video tersebut. Kamu dah generate semua tu, baru kamu pecahkan 3 orang ni menggunakan Gemini yang berbeza-beza. Jadi nanti kamu gabungkan guna Canva ataupun guna CapCut saja. Ada soalan? Kalau saya tak boleh jawab, PS mungkin boleh bantu.
Baik tanya sekarang, nanti tak tahu nak buat, tiba-tiba saya tak tahu cikgu nak hantar, tak faham, baik tanya sekarang kalau tak faham. Ini maknanya you all sudah pakai kamu punya kredit untuk video tu rasanya. Boleh Satu tukar ni. akaun lain lah. Cuba guna akaun kawan pula. Okey. Ada lagi satu alternatif macam tadi kita gabungkan Gemini kan. Lepas tu nanti kita sambung video tu dekat Canva kan. Dekat Canva sendiri dia pun ada AI yang boleh buat video. Dekat Canva sendiri dia ada juga AI untuk buat video. Sekejap saya show dulu. Okay, contohnya kalau kita buat, saya cari satu lah yang kosong. Dekat apa tu tadi kan yang gambar kita buat kan. Bertenang, jangan bergaduh Aizat. Okey Aizat. Okay, contohnya ni dekat satu fungsi di sini ni, video. Atau sementara saya mau tunjukkan yang ini, boleh saya bagi laluan kepada Cikgu Joy dulu. Cikgu Joy dah? Okey, boleh. Okey, saya bagi laluan kepada Cikgu Joy dulu. Sebab Okey. saya cari fungsi tu tidak cepat. Okay. Sekejap saja. Okey. So, untuk slot cikgu, cikgu akan share macam mana mau buat poster. So, in Canva, doing poster is actually the basic thing. I know maybe some of you try using Canva before, maybe some of you don't. So I will share on how to use Canva by buat poster. Okay. So since bulan ni bulan kemerdekaan, so I will do a poster berkaitan dengan kemerdekaan. Oh, very easy actually, very basic. Okay, so cikgu akan, ini cikgu pilih. Cikgu pilih poster ni sebab actually we have banyak jenis poster di sini, so bergantung dengan kamu mana yang kamu mau pilih. Okay, so for me I choose this one. Sangat dia plain, so kita boleh masukkan design yang kita mau. So first step, apa yang kita boleh lakukan ialah, you can go to your, contoh kamu mau letakkan logo IPG dan juga logo Ken. So, kamu kena pergi di upload, klik upload and then pergi ke folder yang kamu sudah save. For example, ini logo Ken. Kita kena pakai logo ini logo Ken. So di sini kamu nampak background dia gelap. Background dia gelap kan. So dulu cara waktu cikgu masih student macam kamu, we were using Microsoft Word. Microsoft Word ni kiranya sudah sangat senior kan, veteran. So adanya Canva ni sangat mudah sebab kita boleh remove background. Di macam mana kita remove background is by using Magic AI. Dalam Canva ni sudah ada AI. So dalam Canva ni sudah ada AI, so kita gunakan Magic AI of background. So mana kita tekan, kita klik Ask Canva. So gunakan prompt yang betul. Remove pastikan kamu punya prompt pun betul. Jangan guna, your prompt must be details. Kalau prompt kamu tidak details, maka AI pun susah mau menghasilkan apa yang kamu mau. So make sure prompt itu adalah tepat. So remove the black or remove the background pun boleh. Kita bagi masa. So it actually depends with the line as well. So inilah kebaikan Canva sekarang. Dia ada collaboration dengan AI. So Canva sebelum ni belum ada Magic AI. So I think starting this year kat TS atau last year, Canva ada collaborate AI. This year juga? This year, yes. So baru this year ada AI. Cikgu Joynya, pelajar bagi tahu dia tak nampak di screen. Dia tidak nampak di screen. Dia masih lagi poster ni sekarang. Oh, good job. Boleh nampak? Rasanya boleh. So cikgu ulang lagi yang proses remove background. So di sini kita guna Magic AI. So prompt kena betul, remove the background. Sangat mudah pakai Canva sekarang. So kita tunggu a few minutes. Pastikan kamu download dulu gambar dan masukkan ke dalam folder kamu. So done. So logo IPG ada di sini. Dan juga kita kena masukkan logo yang seterusnya, yaitu kerana engkau nama terbilang. Klik and or you can drag it here. So masukkan dalam sini logo. So sangat mudah sebenarnya untuk poster. So you can edit everything here. So let's say PPI SMP Math.
Tu lah. So this building pun kamu boleh change. For example, maybe you want to change color. Change the color, change the building color, change the color to blue. Maybe, for example. So sometimes AI ataupun Canva AI, Magic AI ni dia tidak dapat lakukan apa yang kamu mau. So you have to tukar prompt or kamu use another alternative, which is kamu pergi ke element. Pergi ke element di sini dan tambah apa yang kamu mau. For example, if you want flag, okay, you just type it here. AI akan berikan apa yang kamu mau. Okay, so the flag is all here. So everything that you want in your poster ada. For example, this one. Okay, so fully use Canva in making poster sebab Canva akan membantu kamu. So for example, kamu tidak puas hati dengan poster yang ini. So you can download your poster. So di mana mau download, you go to file, you download your poster, download. So kamu boleh pilih either PDF version ataupun JPEG, JPG or PNG. Usually PNG. So kamu rasa macam mau make it premium. Okay, you want to make it premium, then you can download this photo and go to Gemini. Okay, you go to Gemini. Kamu mau premium kan? Okay, so make it premium. Sila ataupun tolong create a premium poster. So kamu gunakan prompt yang betul. Let's say premium. Kamu mau dia premium. So Gemini will help you to make it premium. So if tidak puas hati dengan poster yang kamu ada, maybe you ask Gemini to help you. So tada, you are fully use dua app. Kamu guna Canva dan juga kamu guna Gemini. Tapi make sure bila gunakan Gemini ataupun ChatGPT, pastikan ejaan itu betul. Sebab Gemini dan juga ChatGPT kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Kita kan bahasa Melayu. So kita kena pastikan ejaan ini adalah betul. So berbeza dengan poster yang kamu buat di Canva dan juga Gemini kasih premium. Okay? So ya, itu saja perkongsian daripada Cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Joy. Boleh ikutkan semua tadi kan? Sekarang Cikgu tunjukkan tadi apa tu, macam mana kita mau tukar daripada image kepada video menggunakan Canva. So, seperti contoh di sini, saya share dulu. Alright. So mula-mula kita ambil bahagian kalau kita mau buat kan, kita klik dekat create sini, kita pergi cari video, okay? Cari video, pilihlah macam mana rupa video yang kamu mau. Sudah pilih, upload gambar yang kamu sudah buat guna Gemini, upload dia di sini, lepas tu masukkan dia di code, boleh? Sudah upload, ya. Okay, sudah upload. Di bahagian apa tu, kamu klik tu gambar, klik gambar tu, klik edit. Ini sudah jadi apa, saya ambil satu lah sebab ini sudah jadi video. Okay, saya letak satu gambar. Okay, so tak ni gambar ni, ini gambar tau, gambar contoh lah gambar yang kamu ambil daripada kamu create daripada Gemini tadi. Lepas tu kamu tekan edit, ada jumpa image to video. Cuba cari masing-masing punya Canva, ada jumpa ke tidak? Kalau ada thumbs up, ada, Asia seorang dia jumpa. Okay, Danish pun jumpa, bagus. So sekarang berdasarkan gambar ni, klik edit, lepas tu image tu, dia memang generate 5 saat sajalah, tapi nanti you all pandai-pandai lah gabung-gabung kan, buat dalam kumpulan, generate. So dah jadi, daripada gambar yang tidak bergerak, dia jadi video. Cuma dia tu je lah 5 saat. Jadi macam tadi, kalau kamu sudah ada gambar yang pelajar-pelajar dengan bendera Malaysia apa semua tu kan, okay. So daripada gambar tu kita klik dia jadi video. Okay, untuk yang kita punya tugasan hari ini, tidak semestinya kamu letak gambar generate daripada AI. Kamu boleh letak kamu punya video kamu sendiri dengan kawan-kawan tu. Berlakonlah dengan bendera apa semua kan. Ambil lah ada gambar-gambar dekat IPG ni ke, video dekat IPG ni ke, kasih campur-campur lah, kasih campur-campur. Yang penting kamu gunakan bila kamu sambung-sambung tu, gunalah Canva. Guna Canva, jangan CapCut Itu nanti kita buat bengkel lain, bengkel khas untuk CapCut je. Okay, so hari ni kita guna Canva dengan AI yang kamu boleh dapat. Boleh? Boleh ya? Okey, so dalam yang senarai pensyarah, senarai kumpulan, ada juga cikgu letakkan satu senarai Google Drive kan? Ada kan? Okey,
dalam Google Drive tu nanti kamu buat, sebab kumpulan ni ada berapa? 2 ke? Okey, kumpulan cikgu matematik 1, 2 dan 3. Oh, orang matematik semua. Semua Matematik maths. 1, matematik 2 dan 3. Okey. So, kamu nanti buat dalam dokumen Google Doc, dalam folder tu dalam Google Drive tu, buat 3 dokumen, 1 untuk matematik 1, matematik 2 dan matematik 3. Letakkan senarai nama kumpulan dan letakkan pautan video. Senarai nama kumpulan dan pautan video. Kumpulan yang berjaya menghantar sebelum pukul 4.30 petang akan dapat cendera hati. Sekejap cikgu tunjuk dulu cendera. So ini dia punya cendera hati. Boleh nampak tak tu? Dah nampak dia jadi hitam. Okey, ini dia punya cendera hati. So nanti kalau siap setiap kumpulan tu nanti boleh ambil cendera hati ini. Check. Okay. Kalau siap lah. Kalau siap dan betul. Okay, boleh? Boleh? Okay. So tolong KU dan penyelaras EDUP 6023 nanti tolong cek dalam senarai tu kumpulan dengan dia punya pautan tu perlu hidup tau. Bukan pautan pergi ke tempat lain. Okay. Sama ada pautan tu daripada Canva ataupun kamu mau upload ke YouTube pun boleh. Okay. Yang penting pautan tu sah. Lepas tu nanti kamu pergi JKA ambil cendera hati ni. Boleh? Boleh ya. Okay. Rasanya kalau tiada apa-apa, cikgu Dr. Raihan dengan Cikgu Joy akan bagi peluang kepada you all untuk buat dan mesti selesai sebelum 4.30. Tetapi kalau kamu sudah siap awal, lepas tu kamu mau ambil sudah kamu punya cendera hati itu, cepat-cepat bagi tahu cikgu cek, lepas tu nanti you all boleh pergi ambil lah. Boleh? Kasih siap awal-awal lah. Pergilah kamu bergolek-golek di IPG ni yang ada banyak bendera apa semua. Okay? Sebelum kita tutup saya bagi di Dr. Raihan, ada apa-apa ni? Kata-kata semangat. Saya tahu ni ada pelajar yang tak tengok, tak dengar, buka video, nampak duduk kat koridor sebagainya. Saya bagi peluang untuk siapkan juga. Yang tak siap tu jumpa saya kat HCP. Saya akan semak dekat dalam Google Drive tu. Main-main juga. Buat kerja kita bagi perkongsian ni, kita korbankan masa kita dengan, saya pun ada meeting lain pagi ni, saya ada PDPP lagi pagi ni, begitu juga dengan TS dan Cikgu Joy, kami pun ada tugasan kami masing-masing. Jadi kalau nak hargai tak hargai tu saya tak kisah, yang penting hantar tugasan. Jadi penyelaras 6023, yang mana yang tak hantar tu hantar nama kat saya. Surat tunjuk sebab menyusul selepas ni daripada HCP. Itu sahaja kata motivasi saya pada pagi ini. Saya terus bermotivasi ni. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Joy. Ada apa-apa perkongsian? Kata-kata semangat? Okay, cikgu tahu kamu pun banyak kerja mau buat sebab kami sebagai pendidik pun banyak kerja mau dibuat. So make sure kamu allocate kamu punya just like 1 hour. Betul-betul 1 hour sit together. Jangan ada yang pergi sana pergi sini. Kamu kumpulkan rakam ni 4 orang atau 5 orang ni bersama-sama. Kamu set 1 jam. 1 jam duduk bersama. Then okay, done. Siap. Tidak payah lagi fikir apa-apa lepas. So we are looking forward to see your project and send it in Google Drive, okay? So make sure kamu hantar. Allocate lah 1 jam pun siap, okay sudah. Okay, thank you Cikgu Joy. So semua sudah bersemangat Okay, kalau macam tu cikgu lepaskan kamu, tolong buat, cikgu bagi masa sampai 4.30 saja. 4.30. Kalau siap awal lagi bagus, cepat-cepat datang ke sini dan ambil kamu punya cendera hati. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih TS, terima kasih dokter, terima kasih cikgu. Oh, ada yang gambar dulu kita. Apa? Tiada gambar kita ni. Ya, tiada gambar kita. Mari Dulu gambar kamu tu mau tengok kamu ada di mana ni. Macam saya cepat nampak macam buka video. Video. Kamu tengok Dr. Raihan mau tengok kamu di mana ni. dan cakap ada kelas, hari Khamis mana ada kelas. Cepat-cepat cikgu bagi ruang bagi masa buka video. Anik Lukman di mana tu? Ridwan Shah. Oh, ini bagus ni ramai-ramai. Alia Zahirah ni. Di mana kamu ni? Ini boleh siap awal tu video tu. Banyak akaun boleh guna.
Okay, yang lain sila buka. Mana muka-muka cantik dan Macam handsome kamu. tu dekat kamera? Saya tahu ni Alia, Akila satu tempat. Siapa lagi? Cepat buka. Yang lain ni apa ni? Buang je, tidur ke apa ni? Tak boleh. CP ni dia banyak sikit fikir ni yang tak buka kamera ni. Ya Allah. Buka kamera bukan buka mikrofon. Kamera, bukan mikrofon. Okay, ready ya? Cikgu ambil. 1, 2, 3. Cun. Yang lain nak buka video ni mesti tidur. Ada yang dalam almari ni. Danish di mana tu? Mana? Akila, Hadif, Arfek, Adib Izzuddin, Bilviana, Nur Syazwani, Nur Jannah, Nur Imani, Nur Hasanah, Sarah Husna, Intan Syakira, Nur Alia. Mana dah ni? Okey. Sekian saja untuk hari ini. Mohon buat cepat-cepat. Sudah siap cepat-cepat pergi sini ya dekat JKA ya. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih Dr. Nuraihan dan Cikgu Joyner. Bye. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Bye Amar Zikri. Bye Ridwan. This is Habib.